Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sambung pembacaan kitab Minhajul Abidin dan kita sudah sampai kepada siri yang keempat, dan kemungkinan besar siri yang keempat ini adalah siri yang terakhirlah untuk sesi Ramadan untuk tahun ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung pembacaannya pada Ramadan yang akan datanglah, Ramadan pada tahun yang berikutnya. Jadi kita terus membaca sambungannya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair ya karim. Qala al-muallif, telah berkata Imam Ghazali rahimahullah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pada sabdaan Nabi. Dan lagi sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berkaitan dengan keutamaan, kemuliaan ilmu atas ibadah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala asyrafi ahli jannah? Qalu bala ya Rasulullah. Qala hum ulama ummati, ulama'u ummati. Jadi kata Nabi, tidakkah aku tunjukkan akan kamu, kamu tu jadi maf'ulah. Tidakkah aku tunjukkan akan kamu, siapa kamu tu? Iaitu sahabat. Tidakkah aku tunjukkan akan kamu, siapa kamu tu? Sahabat. Atas yang terlebih mulia isi syurga. Atas yang terlebih mulia isi syurga. Maknanya golongan yang paling mulia dalam syurga nanti. Golongan yang paling mulia di dalam syurga nanti. Maka sembah mereka itu sahabat. Bertanya mereka itu sahabat, bahkan siapa dia tu ya Rasulullah? Maka sabdanya ni Nabi, mereka itulah ulama umatku, umatku. Jadi hadis ni bertepatan dengan satu lagi hadis. Ada juga hadis yang menyebutkan, katanya al ulama'u ahlul jannati khulafaul anbiya. Ulama itu adalah ahli syurga, pengganti kepada Nabi. Kan? Pengganti kepada Nabi. Ini nak cerita tentang kemuliaan ilmu atas ibadah. Kan, nak cerita tingginya martabat ilmu, kan, sehingga kan Nabi mengangkat kan ahli ilmu ni, ulama ni, sebagai orang yang paling mulia di dalam syurga nanti. Orang yang paling mulia di dalam syurga nanti adalah para alim ulama. Sebab tu kalau kita ada anak kan, cita-cita paling besar lah, kita nak jadi anak kita tu sebagaimana ulama lah, kan, pewaris Nabi. Kan, nak kita cita-cita anak kita tu jadi pewaris Nabi, kan, di kalangan ulama. Dan bila kita cita-cita anak kita nak jadi sebagai ulama ni, kena niatkan supaya jadi ulama akhirat, jangan jadi ulama dunia, jangan jadi ulama su. Kan, macam mana nak tahu apa beza ulama su, ulama dunia dengan ulama akhirat? Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebut, ada tajuk khas dia. Ulama dunia tu macam mana, ulama akhirat tu macam mana, tanda-tandanya, alamatnya. Jadi kita kena belajarlah, supaya kita tak adalah cita-cita anak kita tu jadi ulama, sehingga kan anak kita jadi ulama dunia, ulama su, kita tak perasan. Kurang-kurang kita nampak dah, oh ada tanda-tanda ni anak aku nak jadi ulama yang jahat, ulama su, ulama dunia. Maka kita pimpin dia supaya menjadi ulama akhirat. Maka nyatalah bagimu bahawasanya ilmu itu terlebih mulia permata, maknanya nisbah permata lah, terlebih mulia nisbah permata daripada ibadah. Ini kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ilmu tu kan, kalau nisbah permata lebih mulia daripada ibadah. Ni kata Imam Ghazali, bukan kita reka-reka sendiri ni. Ni perkataan Imam Ghazali menyatakan ilmu itu terlebih mulia nisbah permata daripada ibadah. Walaupun ibadah tu pun sama-sama permata dengan ilmu, tapi ilmu tu lebih tinggi. Ilmu tu terlebih tinggi. Nanti kita ikut perbahasan yang selanjutnya. Bukan semata-mata kenyataannya seperti itu. Kata Imam Ghazali, dan tetapi tak dapat tiada. Tak dapat tiada dengan makna mestilah. Dan tetapi tak dapat tiada mesti bagi hamba itu daripada ibadah. Hamba tu pula, seseorang hamba tu pula mesti kena ibadah. Ibadah tu pula serta ilmu. Ibadah tu mesti disertakan dengan ilmu. Dengan makna apa? Dengan makna ilmu dan ibadah tu tak boleh dicerai tanggal. Ilmu dan ibadah tak boleh dicerai tanggal. Jadi mungkinlah kita tengok hari ni dia jadi satu kebiasaan. Orang ibadah ni
dia meninggalkan menuntut ilmu. Dan tak kurang juga ada yang orang yang berilmu dia meninggalkan ibadah. Tapi kata Imam Ghazali, tak dapat tiada mesti bagi hamba daripada ibadah serta ilmu. Mesti ibadah tu serta ilmu. Dan jika tiada, kata Imam Ghazali, dan jika tiada adalah ilmunya itu. Dan jika tiada adalah ilmunya seseorang itu seperti debu bertaburan. Dan jika tiada, tak apa, ni kena baca perlahan ni. Dan jika tiada apa? Tiada bagi hamba itu daripada ibadah serta ilmu. Tu. Dan jika tiada ibadah tu disertakan dengan ilmu, adalah ilmunya. Bukan. Dan jika tiada ilmu tu disertakan dengan ibadah. Jika tiada ilmu tu disertakan dengan ibadah, adalah ilmunya seseorang itu seperti debu yang bertaburan. Haba'an mansura. Kan? Seperti debu yang bertaburan dengan dengan makna apa? Ilmu dia tu tak ada nilai. Ilmu dia tak bernilai. Tak bernilai. Kalau dia tak sertakan dengan ibadah. Kita ulang balik. Jika tiada ibadah tu disertakan dengan ilmu, adalah ilmunya seorang. Seorang tu dia ada ilmu. Seperti debu yang bertaburan, tak ada nilai. Ilmu dia tu tak ada memberi manfaat kepada dia. Sebab dia tak sertakan dengan ibadah. Dia menuntut ilmu tapi tak ibadah. Maka bahawasanya ilmu itu menempati pohon kayu. Kan ilmu tu kita boleh umpamakan seperti pohon kayu. Dan ibadah menempati buahnya. Ibadah tu pula kita umpamakan dengan buah. Dan jika tiada maka mulia itu bagi pohonnya yang berbuah. Kan? Jadi kalau nisbah mulia, kita boleh sandarkan kepada pohon yang berbuah, pohon yang ada buah lah. Kerana ia pohon kayu itu asal. Pohon kayu itu asal. Umbi lah. Pohon kayu itu asal. Tetapi manfaat pohon kayu itu sungguhnya hasillah dengan buahnya. Jadi manfaat bagi pohon kayu ni kalau ada buah. Kalau tak ada buah, nak cerita manfaat macam mana? Kan? Tetapi manfaat pohon kayu itu sungguhnya hasillah dengan buahnya pohon kayu. Ini nak cerita walaupun ilmu itu terlebih mulia daripada ibadah, tapi kalau orang yang semata-mata ada ilmu, maka tak dapat manfaat. Sebab manfaat bagi ilmu itu ibadah. Apabila seseorang berbuat ibadah, maka terhasillah manfaat daripada ilmu dia. Kan contohnya kita belajar tentang sembahyang, belajar tentang taharah, belajar tentang puasa, belajar tentang zakat, tapi kita tak amalkan semua yang kita belajar, maka tak dapat manfaat. Tak ada manfaat daripada ilmu tersebut. Kan? Jadi manfaat ilmu tu apabila seseorang itu beribadah. Jadi jangan tertipu dengan setan. Kan dalam kitab Bidayatul Hidayah dia disebut, dalam kitab Bidayatul Hidayah, syaitan dia membisikkan kepada kita tentang apa? Tentang kemuliaan ahli ilmu dan ulama, sehingga kita terlupa nak ibadah. Kan kita kuat menuntut ilmu, kan? Kuat menuntut ilmu sehingga kita lupa nak ibadah. Kemudian syaitan pun membisikkan tentang kemuliaan ahli ilmu dan ulama. Dalam Al-Quran ada sebut, dalam hadis ada sebut, maka diingatkan oleh syaitan. Kemudian syaitan lupakan kita dengan hadis-hadis peringatan daripada Nabi bagi orang yang tak beramal dengan ilmu dia. Kan dia kan disebut dalam mukadimah kitab Bidayatul Hidayah. Jadi mesti nak kena sekali tu, ilmu disertakan dengan ibadah, baru ada manfaat. Maka tiba-tiba tak dapat tiada bagi hamba daripada ibadah. Kan? Maka tiba-tiba tak dapat tiada mesti bagi seseorang hamba tu daripada ibadah. Kan seseorang hamba mesti wajib melakukan ibadah. Kan supaya apa? Supaya sempurna baginya hamba itu kemuliaan ilmu. Jadi nak mencapai kepada kesempurnaan kemuliaan ilmu itu mesti disertakan dengan ibadah. Kalau tidak, tak ada kemuliaan pada ilmu tu. Ilmu tu mulialah, tapi ilmu tu kalau ditanggung atas orang yang tak beramal, maka tak ada kemuliaan dan tak ada manfaat bagi orang yang menanggung ilmu tanpa ibadah tu. Dan
dan tak dapat tiada. Mesti bagi hamba itu bahawa ada ia hamba daripada kedua perkara itu. Kan tak dapat tidak mesti ada. Bagi seorang hamba tu dua perkara itu. Apa dua perkara itu? Ilmu dan ibadah. Tak dapat tiada bagi seorang hamba itu bahawa ada ia hamba daripada kedua perkara itu, iaitu ilmu dan ibadah. Bahagiannya ilmu dan ibadah, dan perolehannya ilmu dan ibadah. Dan kerana inilah berkata Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Kan apa kata Hasan Basri, salah seorang daripada kibarut tabi'in. Kan Hasan Basri menyatakan bahawa ni kena ingatlah perkataan, kena ingat baik-baik perkataan Hasan Basri, seorang daripada kibarut tabi'in, menyatakan bahawa tuntutlah olehmu akan ilmu. Kan tuntutlah olehmu akan ilmu, carilah ilmu, belajarlah ilmu. Tuntut tu jadi maf'ul, akan tuntut yang tiada memberi mudarat dengan ibadah. Kan pada kita pergilah menuntut ilmu, pergilah belajar ilmu, tetapi jangan sampai mudarat kepada ibadah kita. Dan tuntut olehmu akan ibadah. Dan tuntut olehmu akan ibadah ini akan sebagai tuntut yang tiada memberi mudarat dengan ilmu. Nampak perkataan Hasan Basri. Dan dia juga seorang ahli hikmah lah. Perkataan dia sungguh hikmah, penuh dengan hikmah. Dia kata kalau kita nak menuntut ilmu, jangan sampai mudarat ibadah kita. Kalau kita nak menuntut ibadah, nak berbuat ibadah, jangan sampai mudarat ilmu kita. Maknanya kena balance kan dua-dua. Kena selarikan dua-dua. Ilmu pun kita tuntut, ibadah pun kita buat. Kan dua-dua kita tuntut. Kan mana kita bahagikanlah masa kita. Inilah cara orang yang cara yang betul lah. Cara yang betul dalam nak menjalani perjalanan ibadah. Ini kan kitab Minhajul Abidin, perjalanan bagi seorang hamba yang nak menempuh jalan ibadah. Jadi inilah perjalanan yang betul ni. Maknanya dia bahagikan masa dengan betul, kan ilmunya dan ibadahnya. Kan hari ni kemungkinan kita tengok kebanyakan orang lebih kepada ibadah tapi meninggalkan menuntut ilmu. Kan menuntut ilmu, ataupun dia ibadah dan dia menuntut ilmu, tapi ilmu yang dia belajar tu bukan kan matlub, bukan yang dikehendaki, kan yang bukan dikehendaki untuk beribadah. Kan dia belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis, kan belajar ilmu fatwa, itu bukan untuk ibadah. Kan itu bukan untuk ibadah. Untuk ibadah ni kita kena belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Bahkan kalau hafal Quran pun bukan untuk ibadah. Hafal Quran ni kan ibadah tu berkehendak kita untuk belajar ilmu fardu ain. Habis. Dan tak kala tetaplah bahawasanya tak dapat tiada bagi seorang hamba itu daripada keduanya ilmu dan ibadah. Okay. Sekadar itu saja. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan tahun depan lah, insyaAllah. Masuk bulan Ramadan kita sambung. Wallahu ta'ala alam bisawab.